Alright guys, so jadi Assalamualaikum dan welcome back to YouTube Acap Escobar. So jadi dalam video kali ni aku nak ajar satu benda yang sangat penting, iaitu tentang trend. Alright, so kenapa bagi aku kau perlu tahu tentang trend dan juga kenapa sangat penting lah kita nak ambil berat pasal trend ni, betul tak? Sebab apa? Kalau kita nak trade dalam sesuatu market, mesti kita kena tahu arah. Macam kalau korang buka chart, arah dia takkan bergerak dalam satu, orang kata, pergerakan yang sama saja. Kalau dia mendatar je. Kalau dia naik je. Kalau dia turun je. Tak ada. Dalam market tak kisahlah kau trade forex ke, kau trade saham ke, kripto ke, apa ke, semuanya akan melakukan pergerakan perubahan arah market. Sekarang ni memang kalau kita buka chart, kita nampak, oh, inilah dia punya pergerakan. Tetapi kau tahu tak cara nak identify ataupun kita nak kenal pasti perubahan arah itu betul-betul solid ataupun tidak? Jom kita tengok chart sekarang. So, apa yang kita perlu lihat terlebih dahulu ialah kalau dia melakukan uptrend, dia akan cuba melakukan high and then low dan higher high dan juga higher low. So, apa itu higher high, higher low, high dan juga low? Jadi dekat sini kita ambil starting point, iaitu dia melakukan resistance dekat sini. And then dia melakukan support dekat sini. So, bila kita dah ada resistance dan support, first of all kita akan tulis dia sebagai high, iaitu kawasan resistance. And then kita ada low dekat kawasan support tersebut. And then selepas dia melakukan breakout ataupun dia melakukan pecahan, kita cakap dia memecahkan zone high yang sebelum, dia telah melakukan resistance yang lagi tinggi daripada resistance yang sebelum. So, ini kita nak panggil apa guys? Kita panggil sebagai higher high. Okay, HH acap tulis. And then, selepas dia melakukan higher high, dia mesti akan ada retracement. Tak kisahlah sama ada uptrend atau downtrend ataupun sideways, mesti price akan melakukan retracement ataupun ada dalam bahasa lain orang panggil sebagai apa? Pullback. So, jadi bila dia dah melakukan pullback, dia terus melakukan satu support yang lagi tinggi daripada support yang sebelum. Jadi, untuk kita nak tahu pergerakan tu dia akan terus melakukan kenaikan, ialah dia tak boleh melakukan breakout kepada kawasan low yang sebelum ataupun breakout kepada support yang sebelum. Okey, selepas dia dah ada support kat sini, inilah kita panggil sebagai higher low atau HL. Acap tulis kat sini. And then dia terus melakukan breakout kepada previous higher high, dia melakukan resistance yang lagi tinggi dan dia menjadi higher high kat sini, dan price pullback balik dan dia buat satu support yang lagi tinggi daripada support higher low yang sebelum. So kat sini kita panggil sebagai HL. Apabila dia melakukan breakout kepada higher high yang seterusnya, yang terdekat, maka dia mesti akan melakukan higher high yang baru. Inilah cara untuk kau nak kenal pasti ataupun untuk kau tahu ciri-ciri yang ada dalam market yang tengah melakukan kenaikan. Sekarang korang dah faham tentang uptrend. So next, apa yang kita ada? Kita ada downtrend. So apa itu downtrend guys? Downtrend ni ialah pergerakan menurun. Dia membuat penurunan. So bila dia melakukan penurunan, kita akan fokus kepada sell. Sekarang ni Acap nak bagi tahu korang apa ciri-ciri yang ada pada downtrend. Iaitu first kita ada high, low, lower low dan juga lower high. So, jadi kat sini kita ada low. Selepas kita dah ada low, kat sini kita ada high, iaitu dia buat resistance. And then kat sini kawasan support. So, bila kita cakap dia nak melakukan penurunan ataupun downtrend, dia mesti melakukan breakout ataupun pecah zone, iaitu zone pada low yang sebelum ataupun support yang sebelum. Bila dia dah melakukan breakout kepada low yang sebelum, maka dekat sini dia akan melakukan support yang lagi rendah daripada low yang sebelum ni, kita panggil sebagai lower low. Selepas tu, macam biasa,
Setiap penurunan pasti akan ada kenaikan, setiap kenaikan pasti akan ada penurunan. So, jadi dia mesti melakukan pullback. So, apabila dia dah melakukan pullback, dia menjadikan sebagai satu resisten yang lagi rendah daripada resisten yang sebelum. Lagi rendah daripada previous high tadi. So, kat sini kita ada apa? Kita ada lower high. Okey, selepas dia dah melakukan breakout kepada previous lower low, dia telah melakukan support yang lagi rendah daripada support yang sebelum. Iaitu apa dia? Lower low yang baru. Okey, selepas dia melakukan breakout, dia pull back dan dia terus melakukan lower high yang baru dan juga yang seterusnya. Okey, sekarang ni Acap nak tunjuk contoh dekat korang. Macam mana kita nak tahu sama ada pergerakan tu akan berubah daripada uptrend menjadi downtrend dan downtrend menjadi uptrend. So, dekat sini kalau kita tengok, kita ada satu contoh dia tengah melakukan uptrend. Okay, higher high. Okay, selepas tu higher low. And then higher high. And then higher low. And then higher high. Dan higher low. So, kat sini kita tak panggil sebagai higher low. Alright, kenapa? Kita tengok dulu Dia buat high. Dia buat low. Selepas breakout, higher high. And then dia buat higher low. Okay, selepas tu dia breakout lagi, dia buat higher high. Dan higher low. So, kalaulah contoh, dia tak melakukan breakout kepada higher low yang sebelum, kita tak panggil dia sebagai high low. Sebab apa? Sebab dia gagal untuk breakoutkan kepada previous higher low ataupun support yang sebelum. Jadi, jikalau dia melakukan breakout ke bawah macam ni, kita akan panggil dia sebagai macam terangkan tadi. Iaitu dia melakukan new high and then dia buat lower low dan lower high. Dan seterusnya, dia buat apa guys? Dia buat lower low. Ini cara korang nak identify perubahan arah. Jikalau dia melakukan breakout kepada previous higher low yang sebelum ataupun support yang sebelum dan dia terus melakukan breakout dan dia membentukkan lagi lower low ataupun support yang lagi rendah daripada support yang sebelum, maka dekat situ kita dah ada satu hint ataupun petanda yang menunjukkan price mula berubah arah. Kalau kita tengok tarik trend line macam ni, kita nampak dah daripada dia menaik, dia terus menurun. Okay, dia terus menurun. So, kita dah belajar secara teori. Sekarang ni, jom kita tengok dalam chart lah. So, first of all, dekat sini, kita nampak apa guys? Dia melakukan satu high. Kita nampak dia buat resistance. Dia buat support. Dan dia buat resistance. Okay, jadi dekat sini kita panggil sebagai apa guys? Kita hanya panggil sebagai low dan juga high saja. Sebab apa? Dia gagal melakukan breakout kepada high yang sebelum. Okey, sekarang yang Acap tunjukkan dekat korang ni, ini ialah contoh untuk downtrend. So, jadi right now, bila kita tengok dia melakukan breakout yang jelas dan dia telah melakukan support yang lagi rendah, maka dekat sini kita akan panggil sebagai lower low. Dan dekat sini, dia dipanggil sebagai lower high. Sebab apa? Dia dah breakout kepada previous support sebelum ni. Okey. Jadi, dekat sini kita dah nampak dah. Trend dia tengah membuat penurunan. Okey. Selepas tu apa yang terjadi? Kita perhatikan balik dekat lower high yang terakhir. Iaitu yang di mana dia melakukan breakout kepada previous lower high. So, apabila dia breakoutkan kepada previous lower high, maka dekat sini kita dah ada new higher high. Iaitu kita dah boleh nampak dah petanda, iaitu dia nak membuat perubahan arah. Okey, so jadi bila dia dah pull back dan dekat sini dia melakukan lagi breakout kepada previous lower high, higher high, dan dekat sini dia telah menjadi new higher low dan kat sini higher high, dia pull back balik dan dia breakout lagi dan dekat sini jadi new higher low dan seterusnya. Okey, jadi kalau korang tengok kat sini, dia terus melakukan kenaikan ke atas. Okey, so dekat sini kita boleh nampak dah pergerakan dia yang daripada dia membuat penurunan, dia dah berubah menjadi kenaikan. Okey, daripada downtrend, dia dah berubah menjadi uptrend. So sekarang ni, Acap dah terangkan dekat korang tentang downtrend menjadi uptrend. Cuba kita tengok pula contoh untuk uptrend menjadi downtrend guys. Jom. Okey. So, first of all, kita tengok dekat sini guys. Price membuat satu resistance. Okay. Dia buat resistance, dia buat support.
So kat sini ada apa? Kita ada high dan kita juga ada low. Selepas tu, price terus melakukan breakout. Kita nak ambil structure ni, bila kita nak marking dia punya high high, high low, low high, low low, kita kena make sure ambil price yang dia melakukan big movement. Contohnya korang tengok macam ni. Kita tak nak dia ambil naik sikit, turun sikit, ambil sikit, dia naik sikit, dia turun sikit. Tak nak. Acap nak korang ambil bila dia melakukan breakout daripada low ni terus naik ke atas. Dan bila dia pull back, barulah kita panggil sebagai high-high kat sini. Dan kat sini kita ada higher low. Okay, selepas tu dia breakout lagi dan dia ada high-high. Okay, and then kita tengok pula apa yang terjadi pada market ni. Okay, bila kita tengok dia gagal untuk nak breakoutkan kepada high-high yang paling latest dan juga higher low paling latest ni, kita tengok price membuat satu pergerakan mendatar dan dia terus melakukan breakout ke bawah. Dan jadi automatik bila kita cakap dia dah breakout kepada support sebelum ataupun higher low yang sebelum, automatik dekat sini dia akan menjadi new lower low. Okay, so bila cakap ni lower low, ni kita panggil sebagai apa dia guys? Kita panggil sebagai lower high. Sebab apa? Dia dah breakout previous lower low. Okay, and then kita tengok pula dia buat apa? Lower low lagi dan dia naik lagi. Dia terus membuat new lower high. Okay, so itulah cara korang nak identify market. Okay, so jadi sekarang ni korang dah dapat something dan dah belajar benda yang Acap dah terangkan dekat korang. Basically, daripada video education Acap yang pertama sampai dah sekarang ni, mesti korang dah boleh trade sendiri. Percaya cakap Acap. Cumanya, apa yang Acap nak cakap, korang perlu rajin backtest, banyakkan analisa, banyakkan marking korang punya zone dalam chart tu. Tak nak sekadar hanya tengok Acap punya video, lepas tu makin 1-2 chart terus settle. Tak nak guys. Kalau boleh, kasih rajin. Alright, so jadi Acap rasa itu saja geng daripada Acap. Thank you so much sebab sudi join Acap punya video education ni. Dan Alhamdulillah, kita settle untuk kelas kita yang keberapa, entah Acap tak ingat dah. Anyways, jumpa korang dalam the next video. Assalamualaikum. Bye bye guys.